Mana dia undang-undang? Contohnya bas yang melanggar tu tali pinggang keledar pun tak ada. Baru ni 15 budak mati melanggar. Perlu ke kematian itu? Kita bukan cerita takdir ya. Kita cerita keadaan sebenar. Perlu ke ada aksiden yang tak masuk akal pasal laju? Jadi benda ini bila melibatkan laju, dia memang sukar nak dikawal. Pasal dengan speed laju tu, kita tak langgar orang langgar kita. Dan kalau ada sesuatu tak dapat nak elak. Jadi mana dia undang-undang? Contohnya bas yang melanggar tu tali pinggang keledar pun tak ada. Kenapa? Dulu ada tali pinggang keledar. Dia dah tukar pula. Dulu ada lampu. Kalau bas lori jalan laju ada lampu. Jadi lampu gimana dah? Mungkin lampu di atas bas orang tak nampak. Patut dalam bas mungkin ada lampu. Bila menyala je penumpang diminta menegur. Jika lampu ini menyala, tegurlah. Contohnya lah kena ada syarat yang begitu dalam dekat bas tu sendiri. Maknanya boleh call bagi ni nombor JPJ, ini nombor syarikat bas. Jadi kalau ditegur, maknanya mungkin yang 15 orang tu tak payah mati sia-sia. Tidak begitu ke? Jadi kita melihat mana dia pelaksanaan undang-undang. Mana dia Anthony Loke punya lampu ke, Anthony Loke punya bunyi ke, bubuh siren dalam bas. Contohnya, kalau bas laju, penumpang pun tengok, wah, jangan laju. Tak payahlah berlanggar, tak payahlah mati, rugi dah. Jadi ini kita nak proaktif. Rakyat pun perlu proaktif. Maknanya dengan keadaan yang proaktif, mungkin tidak perlu ada kematian yang amat menyedihkan itu. Bebas along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.